lagi best untuk boost hydration atau toner, serum, ampul atau yang lain-lain. Dia semua best. Dia macam ni. Kulit kita dia ada satu lapisan atas yang dipanggil epidermis yang kita nampak ni. Bila kita zoom lagi epidermis tu, dia ada 5 layer tak silap Shisha. Dia ada stratum corneum yang atas sekali. Lepas tu stratum lucidum kot nama dia. Lepas tu dia ada lagi stratum apa tau. Sampai 5. Bila kita pakai toner, dia duduk kat atas hydration. Bila kita pakai serum, dia duduk, dia maybe penetrate lebih dalam sikit pada atas tu, pada stratum corneum tu. Kalau kita pakai ampul, dia lebih deep. So, antara mana yang lagi best untuk boost hydration? Mesti awak akan fikir, kalau macam tu lebih mendalam lah kita boost hydration. Betul? Best juga dengan cara macam tu. Tapi awak kena tengok juga keperluan kulit awak. Kalau kulit awak jenis kering kat luar, so awak lebih prefer toner ataupun serum lebih sesuai. Tapi kalau bukan kering kat luar, dia kering kat dalam. Macam mana nak tahu? Selalunya kering kat dalam ni kulit yang dehydrated. Macam mana nak tahu dehydrated? Bila awak pakai skincare, kulit awak tak berminyak pukul 12. Kulit awak akan berminyak petang, pukul 3 ke atas. Itu dehydrated. Kalau kulit yang berminyak, dia berminyak awal lagi. So, kalau awak kulit macam tu, maybe awak boleh pakai antara serum ataupun ampul. Tapi kalau kulit awak bukan macam tu, kulit awak memang dia ada kering ataupun awak nak improve hydration untuk kering, bukan untuk dehydrated, awak boleh pakai toner pun dah cukup.